Kalau tuan-tuan baca dalam bab ni menitis air mata. Sebab tu Imam Syafi'i ni kata, kalau kita ni nak jadi anak derhaka, tanda-tanda pertama apa? Berkelahi dengan mak kita walaupun dengan soal pasang sepatu. Tak boleh gaduh dengan mak kita walaupun kisah kasut. Dan kata Imam Syafi'i, orang yang paling derhaka di kalangan kamu adalah ibu dia yang terpaksa merendahkan suara, bercakap dengan anak sebab takut dekat anak. Dah jatuh dah derhaka yang teruk. Tak tahulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengking mak saudara macam mana? Tuan-tuan tengking mak tuan-tuan macam mana? Kata Imam Syafi'i, kalau mak kita rendahkan suara cakap dengan kita sebab takut kat kita, itu pun dah derhaka yang paling besar. Pertama, yang mana jadi mak dalam ni? Bab 1 dan bab 7 adalah bab pendidikan yang paling bagus. Ni kisah Imam Syafi'i tulis sendiri. Ini dia tulis sendiri. Dia umur 18 tahun. Ini kitab dia. Imam Syafi'i ini dilahirkan dengan sebagai seorang yang sangat luar biasa. 5 tahun dia hafiz Quran. Umur dia 10 tahun. Dia dah hafiz beribu hadis. Dan dia telah menulis kitab fiqh yang pertama umur 10 tahun. Umur 14 tahun. Imam Syafi'i ini ambil langkah nak keluar daripada bumi Mekah, pergi menuntut ilmu, nak berguru dengan Imam Malik di kota Madinah. Ini Imam Syafi'i buat travelog ni. Buku ni bukan kitab fiqh. Dia adalah kitab travelog Imam Ghazali. Imam Syafi'i meninggalkan kota Mekah pada usia muda 14 tahun, pergi berguru dengan Imam Malik. Imam Malik ni ilmu dia yang ada pada dia berpuluh tahun. Imam Syafi'i ambil 6 bulan je. Seluruh kitab Muwatta' tu Imam Syafi'i kawal. Dapat faham. Malah 3 bulan tu dia suruh Imam Syafi'i mengajar. Sebab aku tak ada ilmu dah nak ajarkan kau Syafi'i. Imam Syafi'i umur 14 tahun. Kemudian Imam Syafi'i minta izin daripada Imam Malik. Aku nak pergi berguru pula dengan dua anak murid Imam Abu Hanifah yang sangat terkenal di Kufah dalam Iraq lah sekarang. Imam orang itu adalah Abdullah bin Hasan dan juga Khadi Yusuf. Dia pergi jumpa. Bila Abdullah bin Hasan dengan Khadi Yusuf nampak budak 14 tahun ni hebat dan nama dia dah masyhur sebagai orang yang mau keluarkan fatwa di kota Mekah, dan kemudian menjadi murid yang terawal mengajar kitab Muwatta' di Mekah, di Madinah. Dua anak murid Imam Abu Hanifah tak sanggup nak ajar Imam Syafi'i walaupun dia budak, sebab kamu sangat pintar. Apa yang boleh kami bagi, kamu masuk dalam semua gudang ni, bacalah kitab-kitab Imam Abu Hanifah yang telah wafat. Waktu Imam Syafi'i pergi ke situ, Imam Abu Hanifah baru wafat 14 tahun, sebab tahun Imam Syafi'i lahir tahun 767 masih 150 Hijrah. Tahun tu tahun kematian Imam Abu Hanifah. Jadi bila dia 14 tahun dia sampai, jadi dia dapat lapis pertama anak murid tu. Bila anak murid tu tengok ilmu Imam Syafi'i ni sangat hebat, dan kemudian dia menguasai semua kitab Imam Abu Hanifah. Satu hari Abdullah bin Hasan panggil penduduk kota Kufah. Mulai hari ini bukan aku dan Khadi Yusuf sebagai orang hidup yang paling maklum tentang ilmu Abu Hanifah. Orang hidup yang paling maklum tentang Imam Abu Hanifah adalah orang yang tak pernah belajar dengan dia tapi menguasai kitab di Imam Syafi'i. Masyhur nama Imam Syafi'i di kota Kufah. Dan dia pergi ke Baghdad. Ini cerita 1 dan 7 adalah kisah yang ibu dan anak. Sayangnya Imam Syafi'i pada mak dia, dan bagaimana ibu dia membesarkan Imam Syafi'i dengan satu je cita-cita. Allah bagikanlah aku anak lelaki yang pandai dia, yang dilahirkan pandai dan dapatlah dia menyampaikan sambungan kalam Rasulullah. Bila Imam Syafi'i balik bab 7 ni, mak Imam Syafi'i masih lagi. Imam Syafi'i datang daripada keluarga yang miskin. Apa lah, sebab Imam Syafi'i tak pernah makan nasi. Imam Syafi'i kata umur aku sampai 14 tahun aku tak pernah makan nasi. Dalam bab 2 ni baru dia jumpa satu rombongan terkejut. Oh, ini Asy-Syafi'i, orang sebut budak-budak yang boleh buat keluar fatwa di kota Mekah tu. Orang jamulah dia makan nasi. Umur 14 tahun pertama kali Imam Syafi'i makan nasi. Kemudian kalau tuan-tuan sampai bab 7, bila Imam Syafi'i 4 tahun balik merantau, dia jumpa Imam Malik. Imam Malik dah tua. Umur Imam Malik 57, campur 14, 71 tahun, campur lagi 4 tahun, 75 tahun. Jadi Imam Malik kaya. Dia kata, Syafi'i, kau ni budak baik, ambillah separuh harta aku untuk jalan agama. Separuh harta dia ditulis di sini, beratus ekor unta, beratus ekor kaldai, dan beratus-ratus uncang emas. Imam Syafi'i balik dan akan jadi orang paling kaya di kota Mekah. Mak dia dengar je kata Imam Syafi'i balik, nak balik kereta, sebab Imam Syafi'i hantar wakil. Tunggu sebab kami balik dengan kereta, aku tak boleh jalan dengan cepat. Mak dia tunggu depan pintu kota Mekah. Sampai je situ Imam Syafi'i sampai, muka mak dia dah marah dan Imam Syafi'i terkejut kenapa dia dipeluk oleh mak saudara dia, tidak ibu dia. Kemudian datanglah mak dia kata, wahai Syafi'i, apakah kau akan nak masukkan semua harta ni dalam kota Mekah? Syafi'i kata, ya. Tidakkah kau malu? Kau keluar dulu niat kau mencari ilmu agama. Sekarang kau bawa balik, kau tak malu dekat saudara mara kau, dekat orang kota Mekah yang tahu kau ni keluar nak cari ilmu agama, sekarang kau bawa balik harta. Imam Syafi'i ni, kenapalah banyak dalam petikan Imam Syafi'i ni hormat pada ibu tinggi. Imam Syafi'i kata, ibu bonda, kalau itulah yang menyusahkan bonda, panggil semua orang kota Mekah yang miskin, kita sedekahkan harta ni.
Sepetang, kata Imam Syafi'i, disedekahkan harta kepada semua orang miskin dalam kota Mekah. Sampailah tinggal dekat dia 15 dinar. Imam Syafi'i sembunyi dalam kocek dia. Dia nak langkah masuk pintu kota Mekah ni. Pintu kota Mekah ni pintu janji. Sebab dulu dia keluar nak cari ilmu. Mak dia tak mau bagi dia lepas masuk pintu kota kalau dia melanggar janji daripada Allah. Datanglah seorang hamba, perempuan. Dia dengar orang bagi kereta, dia terlambat dengar berita. Dia sampai-sampai kereta dah habis. Dia terlanggar Imam Syafi'i. Jatuhlah cambuk Imam Syafi'i. Dia kata, ya Allah minta maaf. Aku sedang mencari seorang pemuda yang dikatakan sedang memberikan harta. Aku terlambat dengar berita ni. Imam Syafi'i kesian, duit 15 dinar dia ambil. Dia bagi pada perempuan tu 5 dinar. 5 dinar emas ni dah besar. Mak dia nampak. Mak dia kata, bagilah semua. Buat apa kau nak simpan lagi baki 10 dinar? Kata Imam Syafi'i, kita ni selama hidup susah. Aku nak bonda makan makanan yang sedap. Kata mak dia, janjinya dulu apa? Keluar cari ilmu, lepaskan semua harta. Jangan risau, kamu ini orang alim. Takkanlah kamu tak percaya pada Ar-Razak, 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 Tuhan yang memberikan rezeki. Imam Syafi'i ikut kata mak dia. Bagi semua harta, barulah mak dia berlapang dada kerana Imam Syafi'i masuk ke kota Mekah pada usia 18 tahun. Dalam keadaan tidak berharta, sama seperti dia keluar kota Mekah. Tapi Imam Syafi'i masuk dalam kota Mekah sebagai seorang yang sangat berilmu.